Izara memang malu nak cakap pasal benda ni. Tapi I have to let the ladies know. Sebab kalau siapa yang ada masalah ni, kes perceraian berlaku disebabkan oleh berlaku problem senggama itu sendiri. kita memang ada hilang selera lah lepas beranak. Yes, betul. Dan bila contoh lah kan, kalau hari-hari suami ajak, tak apalah, tak larat lah contoh. Lama kelamaan memang penat, tak cukup betul. tidur. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izara Aisyah Yes. Dulu nampak depan TV je. Selalu orang panggil Beyonce. Beyonce Saya Chris Hemsworth. Tu yang Thor tu kan. Okay. Izara dah bersama dengan Mama dia lebih kurang 4 tahun kan? Itulah, tu 4 tahun dah. 4 tahun lama Lama sangat. Tapi sorry, kalau saya ni dengan arti-arti kan skeptikal sikit. Kadang-kadang Betul ni kan? Tak. Depa mestilah comel, cantik, ada rupa. Dan lepas tu kadang-kadang tu bertukar-tukar produk. Kita pun sebagai orang-orang marhai ni tengok-tengok, betul ke dia ni consume produk ni? Kenapa Izara bersama dengan Mama dia 4 tahun konsisten yang menyebabkan Mama dia ni special? Pasal Izara rasa produk ni unik. Izara belum jumpa lagi produk yang memang concentrate kepada hormon. Hormon And it's local product. Lepas tu Izara rasa dia punya ingredients pun Izara percaya that is natural and it's safe. Dia ada macam-macam, dia ada halal, dia ada sah, semua dah lah. And also Izara rasa sebab senang nak bekerjasama dengan diorang ni, dengan tim Mama Dil. Tim Mama Dil ni kan, dia jenis yang faham dah perangai Izara macam mana. Izara kan not really big on social media because Izara tak berapa post sangat. Kira introvert lah ni. Sungguh. Oh, iya ke? Tengok pelakon macam tok Kebanyakan pelakon semua introvert. Yeah. Kebanyakan, mostly. Macam tak percaya Betul? Ya. Ha. Okay. So Izara tak selalu post and then they're so easy to work with and they understand. Walaupun Izara duta, Izara post sat-sat sikit-sikit je. Time-time Izara memang ikhlas post. Okay. And they can terima all that because Izara memang jenis macam tu. And bila Izara bercakap, memang Izara bercakap betul-betul jujur. Lepas tu kalau apa yang dia tak, benda-benda yang dia tak manfaat kepada Izara, Izara bagi tahu. Lepas tu tim Mama dia okey je. Dia tak macam, Izara jangan nak cakap macam tu, nanti kita punya produk tak laris ke apa. Tak, dia pun okey. So maksudnya kalau satu company ataupun brand ambil Izara ni, dia 50-50. Sama dia melingkuk terus ataupun dia ni. Dia macam tu actually I'm very honest kan. So if you want to take me as an ambassador, you have to terima lah Izara punya style. Sebab Izara memang jenis yang bercakap benar. Kalau saya lagi cakap bohong, orang guna produk ni tiba-tiba dia efek kan? Izara bohong. Lepas tu Izara punya nama yang akan efek. Okay. Izara memang daripada dulu when I first start in this industry, itu Izara punya prinsip. Kalau Izara nak endorse anything, nama Izara is on the line. So whatever I say, dia kena jujur dan orang yang ambil Izara sebagai ambassador tu terpaksa kena terima. Jadi sebelum sign tu, dia pun kena terima dah benda-benda macam tu daripada Izara. Okay. Ni boleh dikatakan Izara ni macam spesies agak rare lah. Sebab selalunya, iya ke? Sebab selalunya, jujur saya cakap kita pun walaupun taklah macam Izara, tapi kita tahu kadang-kadang for the sake of money, bagi macam tu, aku cakap semua bagus contoh. Tapi belakang tu tak makan pun. So kalau Izara cakap macam tu, bagus, alhamdulillah. Izara experience benda tu, makan dan experience tengok alami perubahan dalam badan. Even saya sekalipun, saya tengok, saya adalah orang yang doktor perubatan, tapi belakang tu kita belajar nutrition. Sebab tu orang tak boleh bohong kita. Kalau hang cakap bagus untuk hormon, main bukti. Dia bagilah Pupera Mirifica contoh. Tu geram kan nak tengok cakap. macam hebat kan. Lagi satu ingredient aku sakit hati apa tau. Ni Sat
Ni kurang tu. Ya Allah, tu apa dia tu? Okay, yang tu adalah Pipera mirifica sebenarnya. Okay. Apa bagusnya tu? Tanya tu ingredient tu. Tak, pasal dia sakit hati dengan tak boleh nak pernah kurang-kurang. Kurang tu. Dia kuara dah. Dia bahas. Kita hafal bahasa saintifik kan. Nama dia adalah Pipera mirifica. Cuba cakap bahasa manusia je. Bahasa manusia buah. Buah lah, dia sejenis buah lah. Dia ada tanaman dan juga buah plant Lepas base. tu buah tu dia bagi apa kesan dia actually? Okay, kalau lelaki makan, okay, dia berubah alam. Ni suka ni. Ni Zara punya geng-geng mak ayam. Banyak juga beli momen. Patutlah. Sorry Zara memang honest jujur terkeluar pula cakap. tapi terpecah lubang untuk depa ni semua. Depa memang beli untuk betul. untuk hormon perempuan kan. Hormon perempuan. Sebab bila kita baca study, Pipera mirifica ni is the strongest phytoestrogen. Phytoestrogen tu maksudnya hormon estrogen tapi dalam version plant. Okay. Bila kita makan, ada sedikit dia naikkan hormon estrogen dalam manusia. Try bayangkan kalau lelaki ambil. Mau tak berubah alam macam tu? Satu. Dia nanti tumbuh ni semua kan. Yes, betul. Lepas tu kalau perempuan ambil baguslah. Tetapi dalam dosis yang betul, hormon akan lebih cantik. Perempuan ni kalau kaitan dengan hormon estrogen, dia punya kita panggil keanjalan, kulit yang cantik, tulang kuat, emosi. So maksudnya contohlah kan kalau hormon dia rendah, most probably untuk menopause dia cepat. Kalau dia ambil hormon ataupun makanan yang ada phytoestrogen, mungkin dia punya menopause tu mungkin dalam sepatutnya 50 ke atas macam tu. Tu yang bagusnya. Pipera mirifica ni saya tengok. So kalau contohlah kan apa perubahan yang Izara perasan lah selama 4 tahun bersama Mama Dil ni kan. Lepas tu dengan produk kita Women's Love ni, apa kesan yang positif? Kesan yang positif yang untuk Izara ada banyak. Antara salah satu yang paling ketara of course is my skin lah. Skin jadi lebih moisturized because I have problem with dry skin. Lepas tu yang tu lepas 1 minggu tau makan. Yang tu masa first time dulu. Okay. Saya tak percaya. Ni orang yang introduce ke Izara. Sebenarnya Mama Dil ni Izara try dulu. Lepas tu Izara post saja-saja. Oh bagus lah yang ni. Local product. Very good. Jadi after seminggu je makan. And then I think Mama Dil perasan kot Izara post macam tu. Siapa tak perasan post sekali 200-300 ribu tengok. Alah Mama Dil perasan. Tu yang they started to approach me. Okay. So selain daripada kulit, Izara rasa Izara punya warna kulit tu berubah. Okay. Because Izara after first baby, Izara punya hormon selalu lepas beranak dia punya colour tu akan berubah kepada colour natural kita balik. Bahagian-bahagian gelap, bahagian-bahagian hitam macam ketiak, macam ni, macam celah-celah tu semua dia akan berubah kepada balik ke colour natural. Tapi bila Izara dia tak berubah. Dia stay lama. Stretch mark apa semua gelap. Lama. So after I consume Woman Love ni, dalam masa tak ingat sebab dah lama, sebelum 1 kotak habis. Sebelum 1 kotak habis, Izara boleh nampak colour dia berubah. Dia kembalikan balik colour dia jadi lebih cerah, bright. Macam colour sebenar lah. Okay. So it's miracle, you know, because I don't. Izara ingat kan depa ni pakai some chemical yang selalunya benda-benda tu jadi bila you pakai chemical yang tak dibenarkan kan. Kalau secepat macam tu. Kan? Tapi depa pakai ingredient yang natural. And then coming from you also kan. You are a doctor yourself. Lepas tu that's why lagilah Izara believe. Jadi sebab tu Izara teruskan dengan Mama Dil. Lepas tu mereka pula approach jadi ambassador dan Izara terus kata okay lah because memang jadi untuk Izara. Okay. Sebab Izara ni kalau nak jadi ambassador, Izara jadi ambassador dia, Izara kata okay if you want me to be your ambassador, you have to follow what I want. Quality mesti bagus.
Quality kena number one. Selain daripada tu, Okay. tengok dulu design macam mana. Tengok dulu finishing macam mana. Berkenan ke apa no? Kalau Izara kata quality, mungkin Izara baru jadi depa punya muse. Dan memang macam tu. So lagi-lagi kalau woman love yang supplement yang melibatkan kesihatan. Kalau tersalah makan nanti lagi jadi cacat ke apa ke. Tiba-tiba hair rot ke mana? Nanti apa-apa jadi nama Izara on the line. So this is really safe. Izara pun believe already, dah trust depa. Macam tu baru Izara kata okay, I can be your ambassador. Okay, menarik dengan point Izara cakap yang stretch mark, bahagian-bahagian folded area, tiba-tiba jadi cerah balik. Padahal memang kawasan itu akan gelap sebab ada geseran kan secara physiologically, tetapi bila Izara cakap benda tu akan lebih brighten, lebih cerah. Okay. Agak menarik, saya suka ada a few ingredient dalam Women's Love ni. Contoh macam salah satu dia adalah manjagani dan juga kita panggil kacip Fatimah. Okay. Bila kita baca kajian, termasuk dengan berries sekalipun. Dia ada acai berries, lepas tu dengan ada elderberry dan sebagainya. So benda macam ni, dia tinggi antioksidan tau. Okay. Tambah pula dengan ada white tomato. Yang tu power. White tomato ni kalau Zara baca, mungkin lepas ni dia kokak white tomato kot lepas ni. Sebab apa? White tomato lagi better pada tomato biasa tau. Sebab dalam white tomato ni ada dua jenis kita panggil keratin yang tak ada dalam red tomato. Red tomato biasa dia keratin biasa je. Tapi yang ni dia ada keratin tu dia buat apa? Cuba cakap bahasa Melayu. Keratin Ni cakap bahasa saintifik. Mana aku nak faham? Keratin ada pigment. Dia ada sifat macam vitamin A. Okay. Dia macam vitamin A. Okay, itu keratin. Pada siapa yang tak tahu vitamin A punya kesan tu apa dia pula? Okay. Vitamin A yang bagus ni adalah untuk mata. Untuk mata, vision kan. Lepas tu dia juga sebagai antioksidan. Tetapi white tomato ni dia tak ada beta carotene biasa. Dia ada phytofuin dengan phytofluin. Tak tahu sebut tu. Tu yang membuatkan pandai saya sebut sebab tu aku duduk kat sini. tapi ya betul. Phytofluin dengan phytofuin dia adalah beta carotene yang cuma adalah white tomato saja yang dia boleh increasekan glutathione secara natural dalam badan. Glutathione tu kan ejen mencerah. Benda tu yang antara sedikit sebanyak. Okay, so white tomato ni sebenarnya Izara dah lama dah ambil bentuk pil. Daripada Izara zaman umur 19 tahun masa sebelum kenal Imam Adil. So Izara dah memang very familiar with white tomato, is so famous to make your skin brighter, bagi kulit tu nampak glowing. Dia paling kuat sekali lah untuk Izara white tomato ni. Sebab tu Izara tak lepas lah white tomato ni. Dari umur 19? Patut jati sah. Daripada diamlah. Tengok saja tu dia tahu. Doktor. Tu after Mama Dil, Izara dah tak beli dah white tomato yang tu pasal yang tu mahal. Okay. Mahal sangat-sangat. Pasal kesan dia bagus kan. Lepas tu yang ini pula murah. Dia punya harga berpatutan. Lepas tu dia ada white tomato sekali dengan semua ingredient yang collagen lagi, dengan manjagani lagi, dengan kacip Fatimah. Izara kalau makan kacip Fatimah, Izara jadi kacip terus lah. Dikacip terus Dia jadi macam over sikit lah. Betul? Nampak tu. Tapi Izra betul lah apa yang Izra cakap tu. Untuk jujur saya cakap sebagai orang yang suka baca research, memang kalau korang nak bahan yang terbukti berkesan untuk kulit yang agak kita panggil tan, jadi brightening ataupun lebih cerah, yang murah, yang senang boleh dapat adalah white tomato. Okay, white tomato satu. Lepas tu mudah makan benda yang ada antioksidan. Antioksidan bersepah. Sayur bayar antioksidan. Tu jagung antioksidan. Tetapi yang mana lebih bagus? Tomato tu lah. Tomato sepasal. Yang paling tinggi sekali. Tu yang acai berries tu. Acai berries dia ada tinggi anthocyanin. Anthocyanin adalah antioksidan yang secara kita panggil bahasa kimianya dia melawan free radical akibat UV light. Izara tahu kenapa cahaya matahari menyebabkan kita gelap? Pasal dia terang kan. Okey, kenapa bukan dekat lampu ni kita gelap?
Lampu ni pun terang tak? Pasal dia bukan Allah yang buat. Aku tak boleh jawab yang tu. Tapi dia punya jawapan dia adalah sebab UV. Sebab kulit kita Dah ni. sajalah kacau doktor. Aku rasa Dia duk buat macam serius sangat formal. Sebenarnya dia bukan macam ni tau. saya Sebenarnya pelakon sekat sini adalah doktor. Cepatlah doktor kita tengah behave sekarang ni. Tapi macam ni lah. Izzara pakai sunscreen? Izzara tak pakai. Tak pakai langsung? Tak. Okay. Kenapa tak pakai? Tak percaya. Jujur cakap. Tak percaya. Okay. Izzara makan ni antara secara tidak langsung Izzara pakai sunscreen. Apa dia? Izzara makan ni kan? Okay. Makan. Yang Women Love ni kan? Secara tak langsung Izzara macam pakai sunscreen. Ya, Tahu kenapa? Macam pakai. Sebab white tomato itu sendiri. Sebab white tomato tu dia ada phytoin dengan phytofluin kan? So benda tu sebagai Fatui. dia macam oral sunscreen. Tapi bagus lah Izzara tak pakai sunscreen. Okay. Ni nak kena cakap lah ni. Izzara paling tak peduli sekali pasal skincare. Izzara dah nak dekat setahun tak pergi facial kot. Mungkin air wuduk kot. Alhamdulillah. Betul juga tu. Betul. Nak dekat setahun Izzara memang tak jaga sangat, tak peduli sangat pasal benda tu. Tapi betul lah orang yang tak peduli tu memang kulit cantik. Yang peduli tu hari-hari tengok muka. Esok tu naik tanibam, esok tu jeragat. Izzara memang pakai ni je. Okay. Tapi mostly bila Izzara pakai ni, bila Izzara dah tahu hormon, bukan pasal kulit pun. Hormon Izzara dah rasa macam tak stable, usually after Izzara period. Lepas period tu Izzara kena makan. Sebab selepas period selalunya kita punya perangai nanti jadi lain, hormon pun akan jadi lain. Izzara suruh buat macam tak tahu lah. Tahu kan? Actually memang betul kan? Ya betul. Nak tanya jujur. Izzara orang yang garang tak? Dalam rumah tangga ni. Tegas. Yang garang yang tak tahulah dia sama kot. Izzara tegas je. Tegas lah, tak garang Izzara garang kalau time kerja, dia kerja tak betul. Time kerja je lah. Kalau Izzara perfectionist sikit. Okay. Very strict lah. So memang akan marah macam tu lah? Tak. Tinggi ke suara? Tak tinggi suara, cuma tegas. Tegas lah, memang tegas lah. Okay, kenapa saya tanya macam tu? Tak kenapa. Antara reasonnya, bila kita contohlah kan, tegas, kita macam senang nak marah contoh. Kalau kita ambil something yang dapat phytoestrogen, contoh macam saya cakap tadi, macam kita panggil Pipera mellifera tu, dia dapat stablekan mood secara tidak langsung. Rasanya kalau Izzara tak makan ni, lagi tegas kot rasanya. Betul. Kalau Izzara tak makan ni, mood Izzara akan tak stable tau. Start nanti jadi happy, start nanti tiba-tiba mood boleh switch jadi moody. Tak ada mood nak buat something. Yang tu usually jadi masa time lepas-lepas beranak lah, time pantang. Okay. Time pantang tu paling crucial sebab tak cukup tidur. Lepas tu jaga baby 24 hour and then I have to do work some more. And, I don't have time for myself. I have to take care of my husband, my kids and everybody kan. So memang mood akan haywire. So that's why I have to take this. Bila makan ni, dia bukan, Izzara ada rasa perbezaan dia. In term of emosi lah. Yes, emotional. Dia memang macam mana nak kata? Dia control Izzara punya emosi. Betul juga. It sounds like a very susah nak percaya. Tapi sebenarnya itu yang terjadi dekat Izzara tau. How can a supplement boleh buat orang punya mood tukar-tukar macam ni, macam tu, macam ni. Macam rasa tak betul sangat-sangat tau. Tapi bila makan, memang menjadi. Dia memang, dia stabilize my hormone and my mood. Okay, dia macam ni Izzara. Izzara memang perlukan dia. Kalau Izzara macam tengah marah, okay? Contoh tengah marah ni. Ada certain, kita tak main hormon, kita panggil neurotransmitter di kepala otak tu. Dekat otak kita tu. Neurotransmitter ni, kalau kita tak tenang, dia rendah, kita akan senang marah, senang depress. Satu. Lepas tu nombor dua, dia dikawal oleh hormon. So dua benda lah yang kawal emosi ni. Neurotransmitter dan juga hormon.
So kenapa kalau macam Izara consume, Izara cakap tadi kan, tak percaya suplemen boleh influence emosi? Sebenarnya yes. Yes. Sebab apa tau? Contoh kalau Izara minum caffeine, anything yang ada caffeine, betul? Izara ada anxiety tak? Ada. Ya ke? Macam berlakon anxiety? Itulah sebab Izara daripada kecil berlakon kan. So I know how to manage lah kot. Kalau minum kopi ataupun minum teh ke apa, dah berdebak tak? Tak, dia bagi energy. Ya, tak berdebak langsung? Not really. Overthinking ke tak ada? Tak ada. Okey, sebab caffeine tu antara benda yang kita panggil chemical yang boleh ubah kita punya emosi. Caffeine. Sebab apa? Caffeine tu ada setengah orang minum caffeine, dia nak naik marah. Sebab apa? Sebab caffeine rebound menyebabkan migraine. Siapa migraine muka happy? Alah. Dia akan marah. Some people they memang cannot drink coffee. Yes, betul. I know. Kan, betul? Betul. So ada setengah tu ada suplemen yang bantu untuk kita calmness. Sebab bukan kenapa dia calmness? Sebab dia induce satu neurotransmitter di otak menyebabkan kita tenang. Kita panggil GABA. GABA. So memang Mama Dil ni memang Dia boleh membantu kontrol semua secara kan? tidak langsung. Yang Izara sukanya dia boleh control mood. At the same time bila ambil dia akan bagi kita collagen. Collagen pula untuk kulit. Lepas tu selain daripada dia bagi kita mood elok, dia bagi kita ada energy. Energy, lepas tu selain daripada energy pula dia bagi lagi kita punya badan jadi firm. Selain daripada badan jadi firm, dia bagi kita punya kulit moisturize. You can see that our kulit kan dia akan jadi glow tau. I don't know how to explain to you. This is the real story tau. Dia memang betul-betul. Dia memang betul-betul jadi kat Izara. Tapi ada juga benda yang tak jadi kat Izara tapi jadi dekat orang-orang lain. Sebab setiap badan dia lain-lain kan doktor. Betul, kan? betul. Macam Izara boleh ambil kopi. Some people cannot take coffee. Betul. Jadi untuk Izara, itulah apa yang jadi kat Izara. Ada je benda-benda yang tak jadi dekat Izara tapi jadi kat orang lain. Nak kena cakap lah. Lagi bagus kalau cakap. Macam rambut lebat. Orang kata kalau makan ni rambut jadi lebat. Izara punya rambut dah naturally lebat. So I don't see any difference. Jadi ada orang kata boleh kurus. Tapi Izara rasa tak jadi pun kat Izara kurus. Ada orang kata dia sorry this is a bit sensitive. Takut kita over ni. Terlalu overclaim. Okay. Tapi memang betul ada testimoni betul. Ada orang kata dia consume Mama Dil, dia dapat pregnant. Dia pregnant. Dah lama dah dia nak pregnant. Tapi dia alhamdulillah melekat. TTC. Tapi tak jadi kat Izara. Benda tu tak jadi kat Izara. Jadi masa time Izara nak berusaha untuk pregnant, Izara tak boleh makan Mama Dil. Okay. So stop lebih kurang berapa bulan sebelum tu? Izara kena stop dalam sebulan makan Mama Dil untuk Izara nak jadi pregnant. Tapi ada orang dia kata dia makan Mama Dil melekat. Okay. You know, there are some of the things yang tak jadi kat Izara tapi dia jadi dekat orang-orang lain. Selain daripada tu apa lagi yang testimoni yang ada yang tak jadi dekat Izara? Ada banyak rasanya. Contoh kalau kita tengok based on ingredient. Kata kurus. Kan? Tadi ada mention tak kurus? Belum ke? Ada kan? Ada tak jadi kat Izara. Energy tak jadi kat Izara, tak perasan. Tak tahulah mungkin jadi. Mungkin orang sekeliling perasan kot. Mungkin jadi tapi Izara tak perasan pun. Izara bila makan Mama Dil ni jadi ada energy. So apa yang jadi kat Izara ialah kulit Izara jadi kembali kepada normal, especially bahagian ni underarms. Dia pulih. Nampak lebih cerah. Habis cerah. Lepas tu kulit. Lepas tu stretch mark tu lah. Stretch mark Stretch mark Izara tu yang paling Izara rasa down sangat bila dia
gelap kan. Lepas tu makan Mama Deal, dia jadi cerah balik. Dia bukan hilangkan stretch mark, dia jadi bright balik sampai tak nampak sangat. Lepas tu Izara punya badan jadi firm balik. Imagine lah kalau lelaki makan, dia akan naik benda-benda tu semua. Betul. Dia akan jadi hormon perempuan kan. Imagine perempuan yang ambil sendiri kan. Mestilah dia firmkan balik. Dia bukan bagi macam lagi besar ke ataupun bahagian-bahagian ni dia jadi lagi besar ke. Bukan. Dia firmkan balik. Faham. Ini betul-betul tahu. You have to try and then you can see the difference. Yang ni. Sebab saya tengok bahan dalam ni dia lebih penting kepada stablekan hormon tau. Sebab ada 1, 2, 3 lebih daripada 3 bahan yang memang semua kaitan dengan estrogen. Contoh macam Murifika tadi lah. Satu lagi Manjagani, satu lagi kita bagi Kacip Fatimah. So kalau Izara makan consume konsisten, kalau cakap tak ada perubahan langsung, saya macam betul ke kan? Sebab bahan dalam tu. Lepas tu kita tengok lab test pun memang ada dalam tu. Setengah produk kadang-kadang dia bagi tahu mulut je ada benda tu, tapi dalam lab test tak ada. Yang Mama Deal ni saya tengok lab test memang ada benda tu. So kalau kita consume konsisten, memang akan ada kesan yang kita panggil favorable effect yang kita nak. Lepas tu dia ada collagen. Izara punya kulit ni, bila Izara pakai tudung kan, dia akan ada line tu. Line tu nanti susah nak hilang. Ketat sangat lah. Ketat sangat kan sometimes kan. Line tu nanti susah nak hilang. Itu maksudnya collagen dia rendah kan. Okay. So bila Izara makan benda ni, dia jadi firm. Bukan dia firm, dia jadi apa nama? Dia macam kenyal kan? Anjal kenyal. Anjal, dia jadi kenyal. anjal. Dia jadi anjal JKL. balik. So dia punya line-line ni semua senang nak hilang. Cepat sikit lah hilang. Dia tak adalah makan terus lepas tu terus hilang. Tu bohong dia jadi lebih senang nak hilang daripada kalau Izara tak makan. Okay. Faham tak? Faham. So kalau ada macam parut ke, kalau ada macam benda-benda yang bila kita makan, bila kita pakai dia akan jadi lebih susah nak hilang tu. Bila makan ni dia senang nak hilang sebab benda ni dia kontrol hormon tau. Hormon ni actually benda yang nombor 1 yang akan mencantikkan kulit especially. Sebab bila Izara pergi kat doktor Izara sendiri, doktor kulit Izara, dia memang doktor kulit, dia specialize dekat skin. Okay. Memang dia akan bagi pil hormon. Yang kalau merah tu, dia akan bagi tu. Which is ada chemical. Betul. Kan? Lepas tu bila makan tu dia nanti jadi panas. Tapi hilang lah apa tu semua. Konsisten makan tu ke? Sebelah? Dulu, okey, baik. Untuk nak hilangkan apa-apa jerawat, pasir-pasir, dia akan betulkan balik hormon. Itu pil hormon tu untuk nak betulkan balik kulit. After that, bila Izara found out about Mama Deal, Izara tak makan dah benda tu. Tak perlu dah. Pasal Izara makan ni. So, bila makan hormon stable, kita punya kulit akan lebih cantik lah. Kita punya kulit jadi satu badan. Anti-aging lah. Betul kan? Anti-aging, ya betul. Doktor pun tahu kan pasal pil merah tu. Tahu. Kadang-kadang sebenarnya pil tu, dia bukan untuk kulit. Tapi untuk benda lain, tapi dia untuk kesan. Untuk hormon kan? Tapi kesan pada kulit. Tak ada baik kuning. Okay, dan lepas tu, contohlah kan, Mama Deal, kita panggil Women's Love ni, selain kulit, selain emosi, apa lagi perbezaan yang Izara nampak? Contoh in term of hubungan ataupun kita panggil dengan nak cakap pasal itu lah ni. Suami isteri. Itulah okay. Yang ni agak sensitif juga. Tapi tak apalah, Izara share je. Sejak Izara makan Woman Love Mama Deal ni, ni dululah. Like 2 years ago, masa first start makan, suami Izara dia yang tegak. Ni betul-betul cakap. Dia yang kata kat Izara, dia perasan Izara punya badan dah jadi firm.
suami yang akan boleh perasan. Sebab Adib ni sorry Adib tu suami saya. Adib ni dia memang jenis lelaki yang kalau kita tukar kapet kat rumah pun dia tak perasan. Oh, Faham okey. tak? Faham. Dia memang jenis lelaki yang macam dia tak perasan apa pun. Saya rasa semua lelaki yang tu. Betul ke lelaki? Jadi bila dia perasan benda tu dekat Izara, pasal dia tengok Izara hari-hari. So dia takkan perasan apa pun. So after Izara makan Mamadil ni, dia boleh tegak yang dia kata, sayang, I can actually see your body dah jadi macam dululah. Firm balik. Ni Izara dah ada anak lah. Anak nombor 2. Dia boleh, kalau dia boleh nampak tu, maksudnya memang betul lah tu jadi. So suami tak try ni? Suami tak mau try ni? Izara kata tak boleh. Pasal lelaki kan tak boleh try. Ya betul. Kok lah. Dia pun nak macam muda juga contoh. Dia ada tanya, boleh ke kalau dia makan untuk skin? Betul Izara kata tak boleh lah. Pasal takut berbual alam. Takut. Jangan. Balik jadi orang lain mampu Mama Adil. Izara tak tanya dah Mama Adil. Izara tanya Mama Adil, boleh ke lelaki ke? Sebab suami Izara kulit kering. Nak try, boleh ke? Mungkin Papa Adil lepas ni? Betul? Kan? Boleh. Pampadilkan dia. Pampadilkan dia. Pasal dia memang nampak kesan dia. Lagilah Izara trust woman love. Lagilah Izara nak ambil woman love. Cumanya itulah. Posting tu lah. Bila Izara nak post tu, Izara takut Izara punya Mamadil punya team tak happy dengan Izara punya perangai ni lah. Yang tak selalu post ni kan. Tapi dia pun okey je. Janji orang tahu yang Izara ambil woman love ni. And dia pun memang ni satu suplemen je yang Izara makan. Izara tak makan benda lain. Kecuali omega lah pasal semakin bodoh lepas beranak. Izara makan omega. Yang ni tak ada omega. Tak kemau kismis lah. Tak. Kismis pun ke laut. So memang Izara terpaksa lepas beranak ni Izara makan Mamadil dan omega lah sebab Izara selalu lupa dah sekarang. Urat-urat pun banyak putih. Dah putih kan? Okey, contohlah kan Izara, ada tak pernah Izara ada masalah tidur? Nak tidur selalu ke apa? Tidur selalu ke apa? Selalunya Cuba-cuba nak tidur pukul 10 macam tu lah. World Cup kan sekarang. Betul. Tidur layan juga lah. Tidur pukul 3, pukul 5. Layan. World Cup sahaja. Team favourite apa? Ni. Kalah dah. Portugal lah tu. Aku dah agak dah. Lepas ni Norway lah. Betul? Betul. Lepas ni France, Norway lah Izara. Ni mesti lalang kan? Aussie pula. Mesti lalang kan? Suka Portugal. Okey, Cat nak tanya. Pemain Portugal selain Cristiano siapa dah? Bruno something. Lagi satu yang Izara benci tu apa nama dia? Nervous apa ke? Apa? Nervous? Nervous. Benci gua kat dia. Memang minat Portugal lah no? Tak, minat Cristiano. Dah agak dah. Tapi pasal tim dia yang buat dia kalah. Yalah betul. Betul. Tapi rasa tahun ni siapa menang? Norway ataupun France? Kenapa ke Argentina? Pasal Messi? Dah agak dah. Pasal Messi rasa Norway lah. Rasa Norway underrated team ni mesti menang kali ni. Tahun ni lah. Rasa-rasa lah kan. Okay, so maksudnya memang sebelum World Cup tidur pukul? Selalunya pukul 10, pukul 11 Izara nanti tidur. Dah tidur dah. Bangun? Bangkit nanti subuh bangkit lah. Memang in between tu tak terjaga. Actually sekarang ni Izara duk bangkit every 2 hours pasal baby nak kena susu. Okay. So every 2 hours I will wake up. Tapi wake up yang betul-betul wake up pukul 5.30 macam tu bangkit. Pasal baby dia suka time tu dia bangkit untuk nak main. Betul. Saya pun experience benda sama. Okay, baik. Kenapa saya tanya pasal tidur?
tidur ni, sleep quality ni memang dipengaruhi perempuan terutamanya, dia pengaruhi hormon estrogen juga sebenarnya. I see. So sebab dalam women's love ni saya tengok bahan yang dia orang ketengahkan lebih pada phytoestrogen tu. So kalau benda ni dia membantu untuk in term of sleep quality yang better, ada perasan tak? Tidur senang. Tak perasan. Tak perasan? Tak perasan langsung. Tak perasan. Tak perasan langsung. Maksud benda tu tak ada kaitan, tak ada kesan pada awak lagi ni. So kalau ikut secara apa ni kita panggil fiziologi, macam mana phytoestrogen works, dia naik ke estrogen bila naik dia bantu juga dengan melatonin yang mana ada kaitan dengan hormon tidur, tambah dengan kita panggil apa? Aldosteron. Macam mana macam melatonin dia masuk sekali dengan Kacik Fatimah. Dalam tak ada melatonin. Oh, Tetapi pathway dia indirect. Estrogen bila naik, dia bantu stimulation of melatonin tadi tu. Kadang-kadang insomnia, kurang melatonin. betul. Okay. Bila kurang melatonin, memang tak boleh tidur. Terutama betul. ni kalau minum kopi 2 jam sebelum tidur. Memang tak boleh tidur. Ada setengah orang tu dah tolerance dengan 1 cup. Dia minum 2 cup baru boleh berjaga. Dia berbeza dengan orang tu. Dan antara yang saya boleh puji, phytoestrogen untuk setengah orang, dia bantu untuk sleep quality. Dan sleep quality ada kaitan dengan hormon cortisol. Cortisol hormon stres kan? Cortisol ni bagus, tapi bila kronik cortisol tinggi setiap masa, dia akan menyebabkan breakdown collagen. Tu yang cepat tua tu. Tidur kurang, cepat tua. So saya tengok macam Izara ni 10 bangun subuh lebih kurang 7 jam kot sehari. 7-8 jam lebih kurang. So benda ada monitor tak sleep cycle? Pakai smartwatch ke? Nanti takut Izara terlalu paranoid sangat. Macam too conscious sangat. So that's why I don't do that. Bagus Spesies Izara ni memang rare betul. Tapi betul saya tengok Izara ni memang orang yang bagus. Orang macam ni kita perlukan sebab kita nak tengok, nak kurangkan bias kat situ. Dia skeptical sikit kan? Skeptical lah. Dia ada trust issue ke sebelum ni? Apa dia? Trust issue. Of course. Teruk punya trust issue. Ya, teruk lah. Teruk. So kira bagus lah. So kalau brand Mama ni kira bersyukur dapat Izara kan, dia trust issue kan. Tak semua trust issue orang boleh terima tau. Especially local brand. Yes. Local brand sampah semua. Tapi contoh wujud yang saya dalam social media antaranya adalah check and balance. Yang mana sampah memang ada. Yang mana yang bagus sampai ke clinical study, sampai ke arah level macam farmakologi, pharmaceutical kita panggil, pun ada. Maksudnya local brand pun bagus juga compare dengan international brand. Saya pujilah benda tu. Ada yang sampah juga betul. So skeptical ni bagus, wujud saya dalam social media untuk kita balancekan balik. Cucikan yang mana yang bagus, cucikan. Contoh macam a few brands lah. Termasuk macam Mama Deal jugalah. Sebab sorry to say, Izara rasa some of the local brands depa ni tak hands on dekat depa punya produk. Okay. Yang ini produk ni dia bagi founder sendiri yang test kat muka sendiri. Test kat badan sendiri. Sebab tu one of the reasons yang Izara trust this product. Itu satu. Lepas tu produk ni juga dia bagi Izara, okay sorry ni sensitif sikit. Dia bagi Izara punya, sebab lepas beranak kita dah tak ada selera tau kadang-kadang untuk nak bersama. So lepas Izara makan produk ni, dia punya drive untuk nak bersama tu kembali normal. Okay. Kembali normal ataupun dia lebih sikit. Dia rasa macam dulu balik lah. Macam tu kan. So dia subur lah. Maksudnya dia subur. Dan of course, siapa suami yang tak happy kalau dapat benda-benda macam tu. Lepas tu also dia untuk Izara lah. Izara malu sikit nak cakap. Tapi Izara kenalah cakap. Sebab ini masalah wanita di luar sana, tapi mereka takut nak cakap pasal benda ni because this is sensitive and melibatkan kita punya dignity, right? Betul. So I have to tell you that this product will make you rasa macam tu balik.
nak bersama balik macam mana kita dulu nak baru-baru kahwin tu semua kan. Dan also dia mengetatkan. Sorry Izzara tak tahu nak cari benda yang lebih polite untuk nak cakap benda tu. Dan ini feedback daripada suami saya sendiri yang sejenis tak perasan apa pun. Kan? Susah nak perasan kalau benda-benda berubah dia hari-hari dengan Izzara. Kena makan Omega kot. Tapi ya, dia sendiri yang tegur. Ini testimoni daripada dia, daripada suami. Dia yang cakap dekat Izzara lain, dia rasa lain. Dia rasa lebih macam sebelum ni. Dia happy lah, dia happy. Sebab tu dia pun kata kadang-kadang dia yang remind Izzara untuk makan ni. Bila mood Izzara lain, dia akan remind Izzara, makan dah ke belum Mama Dil tu. Macam tu. Oh, okay. Sebab setiap kali period dia akan jadi lain. Maksudnya, setiap kali period dia akan remind Izzara. Okay, maksudnya kalau macam Izzara tak ada mood ke bagi makan Mama Dil lebih kurang lah. Bukan tak ada mood. Hormon jadi imbalance. Imbalance lah. Hormon imbalance, hanya suami je yang boleh perasan. Izzara tak perasan. Saya ingat macam hormon imbalance. Izzara, jom kita pergi 999 contoh. Apa tu? Kedai mah lah pergi. Perempuan kan suka macam tu. Tak lah. Perempuan kan yang beli jiwa, kedai mah, makan. Contoh. Kalau Izzara, Mama Dil bagus ni. Bagus. Okay, baik. Kenapa saya tanya pasal tu? Macam tu juga actually. Dia combine. Kedai mah juga? Mama Dil sambil shopping. Okay, faham. Okay, kenapa saya tanya pasal tu? It's a good point sebenarnya, Izzara. Sebab kebanyakan kita tengok statistik yang berlaku dekat Malaysia ni. Kita sembang pasal statistik sikit. Kes perceraian berlaku disebabkan oleh di atas kita panggil berlaku problem senggama itu sendiri. Jangan pelik, memang banyak berlaku pasal itu juga. Kita memang ada hilang selera lah lepas beranak. Yes, betul. Dan bila contoh lah kan, kalau hari-hari suami ajak, tak apalah, tak larat lah contoh. Memang penat, tak cukup tidur. Lama kelamaan, suami itu sendiri dan isteri itu sendiri akan develop satu masalah mental yang kita panggil performance anxiety. Aku ni tak bagus ke kan? Aku ni badan tak cantik ke? Insecurity. Yes. Insecurity lah. Dalam bahasa doktor adalah performance anxiety. Aku ni tak sadar ke contoh lah kan? Contoh. Suami, isteri aku tak bagus. Tak naikkan nafsu pasangan ke? Lama kelamaan, kita sendiri akan tolak, renggang, habis. Ini datang daripada seorang lelaki ya. Lelaki yang normal lah. Testimoni daripada lelaki. Ya, betul. So benda-benda macam ni secara tidak langsung dia mengharmonikan rumah tangga secara tidak langsung. Yes, this is the most important thing lah actually. Tapi kita takut nak bagi tahu dekat semua orang kan, sebab benda ni sangat-sangat sensitif dan Izzara memang malu nak cakap pasal benda ni. Tapi I have to let the ladies know, sebab kalau siapa yang ada masalah ni antara masalah yang paling tinggi sekali kan. Siapa yang ada masalah ni bolehlah cuba Mama Dil. Boleh itu tak ada masalah. Dia bukan ubat. Dia adalah kita panggil kategori sebagai food. Food yang ada kita panggil ada sedikit health benefits daripada makan food yang berapa-apa dana. Betul. Kalau Izzara perasan sekarang ni, orang Malaysia, dia kalau Izzara perasan, dia kedekut untuk beli something untuk benefit badan dia, tapi dia rela beli something yang boleh rosakkan later on. Sebab nak cepat. Nak cepat sebab satu lagi makanan-makanan yang superfood macam ni tak sedap. Tapi Izzara rasa sedap tak? Saya takut nak rasa. Izzara tak jaga makanan. Kalau aku makan benda ni, aku pakai kasut tinggi. Izzara tak jaga Izzara bukan jenis yang jaga makanan. Izzara bukan jenis yang jaga skin. No. Macam tak pernah gemuk sebelum ni? Gemuk. Berapa kilo? Gemuk Ya. Berat sebelah kaki aku masa ni. Tak, betul-betul. Izzara ada pernah dah bercin lah. Pasal apa tanya soalan ni? Dah sebab apa? Nak kena pukul ke? Dah lah tadi. Apa kena mengena? Sebab cakap apa? Tak jaga makan mesti yang gemuk.
Tapi tengok besar tu tak. ya. Contoh. Izara memang jenis yang tak jaga makan, tak jaga skin, facial pun jarang-jarang pi. Izara lepas tu makan Mamadil masih macam okey. Dia cantikkan kulit Izara. Macam mana nak kata? Okey, cuma yang dia tak jadi kat Izara sangat, Izara punya pores ni tak tutup-tutup. Dia tutup sikit Dia tak tutup-tutup. Izara ada masalah pores. Lepas tu apa lagi yang tak jadi dekat Izara? Eye bag ni. Okey. Ni memang tak boleh tolong kan. Pasal tak cukup tidur. Lepas tu pasal ada something going on. Macam doktor tolong explain lah. Something macam ada darah. Okey. Apa ke? Dia pandai. Ni ada 1, 2, 3, 4 jenis. 4 punca Satu mungkin genetically bawah ni fat pad dia rendah. Lemak bawah ni nipis secara genetik satu. Lepas tu nombor 2 disebabkan vasodilation bawah mata tu tebal. Maksudnya darah kembang. So yang gelap tu sebab darah. Yang ketiga ni. Cukup tonyoh. Tonyoh tu geseran. Geseran tu hasilkan pigmentasi. Tu dia gelap tu. Yang keempat tu ada pendarahan kepala lah. Itu lain lah cerita lah. Itu lain. Kalau Izara allergic, senang gila sini nak jadi macam gelap. Lepas tu Izara rasa yang bagusnya Mamadil ni, dia ada dua macam. Tau. Satu macam dah macam aku kat Pening lagi. Dia punya satu macam dia satu macam tu dia untuk siapa-siapa yang ada cyst, siapa-siapa yang ada fibroid. Dia boleh juga makan sebab yang mana tu? Yang ni yang no collagen ni. Sebab siapa yang ada cyst dengan ada fibroid tu, kalau makan yang ada collagen dia boleh tumbuh kan. Selamat betul bagus. Betul kan? Izara tahu. So siapa-siapa yang ada darah tinggi tu semua boleh makan yang no collagen ni. Yang nak cepat, yang tak ada masalah tu semua, boleh makan yang jenis yang Woman Love ni with collagen. Yes, betul. So yang ini sama je ingredient dia. Efek pun sama je. So walaupun Izara tak ada masalah tu semua, Izara suka lagi makan yang no collagen ni, dia pasal dia ada white tomato tu. Okey. Tak cukup putih ke? Dia bukan nak bagi putih, dia nak bagi flawless. Flawless, okey. Okey, baik. Nak jadi flawless. Tapi kalau siapa yang tak sabar-sabar nak cantik, kena yang ni. Yang ada collagen Yang tu collagen. Yang ada collagen. Collagen kan. Tapi make sure dia tak ada penyakit-penyakit tu lah. Dan kenapa saya tarik isu collagen, antara sebabnya adalah sebab sekarang ni kalau Izara perasan kan, lapisan ozon makin nipis. UV makin banyak dekat permukaan bumi ni yang menyebabkan makin cepat orang tua. Padahal umur 30 tapi dah ada fine line. Salah. Millennial sekarang lagi muda. Siapa cakap? Izara cakap. Jaga. Mungkin ikut statistik dunia, siapa-siapa Ya. yang millennial lagi muda daripada Gen Z. Yang ni statistik mana ambil ni? Tak bisa jumpa lagi ni. Ini statistik. Betul sekarang ni. Ikut kita punya pandangan sendiri. Mungkin filter banyak kot. Tak ada pakai filter lah. Ya ke? Kita tengok sekarang ni makin ramai yang ada fine line waktu muda. Gen Z ke? Saya millennial. Lepas tu pasal apa nak menangkan Gen Z? Kita cakap fakta. Tu fakta. Gen Z tu. Gen Z tu lah. Tu. Okay. Nampak ada sama umur macam Izara ada. Bukan sama umur, muka pun lebih kurang. Punya adik dia. So, okay. Izara, jujur cakap. Izara kalau... Tak ada main-main lah tadi. Gen Z ni kuat sentap. Nasib lah muka kau. Kan, dia koyak tak lagi kan. Kita toxic, mereka woke. Okay. Toksikologi. Okay Izara, apa Izara perasan dalam 4 tahun dari macam dari muka depan untuk Mamadil? Ada tak komen-komen yang pelik-pelik? Contoh, makan Mamadil ni manis nak mampu, contoh untuk Women's Love. Macam mana Izara boleh counter balik dengan diorang ni? Izara tak counter, Izara biar-biar dia kata. Yang begitu je? Pasal mereka ni sebenarnya dia tak tahu actually. Mereka tak faham mungkin. Jadi Izara nak minta doktor tolong bagi mereka ni faham sebenarnya pasal apa dia ni manis. Dia manis. Dia tak macam suplemen yang pahit ke apa ke tu semua. So dia ingat manis ni pakai gula yang gula putih banyak.
Gula yang banyak. Mhm. Bukan gula yang natural ke, gula yang healthy ke. Nak So minta doktor aku lah kena explain. jawab ni. Of course lah. Aku jawab. Okay, macam ni kalau Izara perasan kan, dekat belakang ni memang dah tulis dah. Oish, orang sekarang ni pandai. Antara ingredient pertama tu yang paling banyak. Oish, ni dextrose anhydrous. Tahu tak benda tu apa? Tak tahu. Tak tahu Dengar macam pandai kan? Dextrose anhydrous tu one of kita panggil sweetener natural. Yes. Dia bukan artificial. Yang Satu. itu Izara tahu. Okay, dia ada natural sweetener. Okay. Dia beside sucrose. But most of them, they don't believe it's natural because it's too sweet for them. So, awat. Okay, kenapa tu sweet? Satu adalah, kalau kita compare apple to apple lah. Sucrose, gula dapur. Kita punya dextrose anhydrous adalah gula natural tapi asal pada jagung. Okay. Comparison keduanya, yang mana lagi manis, okay? Orang beritahu adalah dextrose anhydrous kan, betul? Tetapi, kalau ikut kajian, ni kajian abang bukan kita sembrono cakap, dextrose anhydrous memiliki sweetness 20% lagi kurang daripada white sugar. Yang tu kemanisan dia. Lepas tu nombor 2, in term of glycemic index, dextrose anhydrous ni lebih senang diserap masuk ke dalam darah. Sebab glycemic index dia tinggi sikit. So adakah benda tu bahaya untuk orang? Tak. Kita kena tengok juga. Gula dia jadi racun dalam badan kalau kita makan satu hari untuk perempuan lebih daripada 21 gram satu hari. Kalau laki 32 gram. Maksudnya kalau kita konsum bawah daripada 21, still consider okay. Yang tu white sugar. Tapi ni anhydrous. Dextrose anhydrous. So dextrose anhydrous dia lebih, kita panggil dia lebih sihat dibandingkan dengan white sugar itu saja. Dan katakanlah lagi manis, tu subjektif bagi saya lah. Kalau kita compare nutritional facts, anhydrous, dextrose anhydrous lebih sihat dikomparekan dengan sucrose. Okay, so pendek kata, siapa yang rasa terlalu manis, tak payah ambil Sebab siapa yang rasa okey, tak kisah manis dia tu, janji cantik, dan patut ambil. Siapa yang rasa manis, tapi dia sanggup jadi tak mau ambil pasal takut hormon ke apa ke, rasa macam tak safe ke apa, jangan ambil. Okay, sebab kita dah explain dia punya sugar tu macam mana, and it's safe. Memang rasa manis, tapi manisan dia tu memang healthy. Kan? Betul. Tapi kalau siapa yang rasa tak sesuai untuk diorang, jangan ambil. Kalau rasa was-was, jangan ambil. Kalau dah macam Izara ni, dah memang was-was sungguh dah dengan benda-benda suplemen ni, especially yang melibatkan Izara punya kesihatan badan. Okay. Kalau Izara boleh trust, kalau Izara boleh sentiasa ambil sampai hari ni duk jadi ambassador dia, then I think insyaAllah orang boleh trust Izara. Sebab kalau ada apa-apa masalah, lagi sekali Izara kena cakap, ni nama Izara tau. Muka Izara kat depan tu. Walaupun yang ini bukan produk Izara. Yang ni produk orang lain. Kan? Nama Izara yang akan tercemar. Bukan nama founder. Betul. Jadi, ini adalah benda yang penting untuk Izara sebab dia boleh effect Izara punya, I cannot find the word. Effect Izara punya Credibility ataupun nama baik, kepercayaan untuk orang luar. Izara punya prinsip, Izara punya dignity, Izara punya nama akan jatuh kalau orang pakai produk ni, lepas tu dia pun akan blame Izara. Tahu? So kalau Izara lah yang dah approve dengan semua ingredient apa benda yang jadi sungguh and it's safe for me to use and I can trust this, means it's good for me. Dan kebanyakan orang, dalam 1,000 orang, 2-3 orang lah nanti bagi feedback macam tu. Feedback macam ni yang tak puas hati. Kita
walaupun produk tu baik macam mana pun, bagus macam mana pun, kita ni jenis-jenis founder, jenis-jenis ambassador yang begitu perfectionist, begitu kan, nak terbaik, kita akan sentiasa ada orang yang kritik. Ada sentiasa orang yang tak sesuai, yang tak mau, tak suka. Tahu? Ini antara orang-orang yang tak jadilah kat depa. Kebanyakannya kita punya pengguna jadi kat depa. So kita tengoklah orang punya testimoni macam mana. Kalau lebih banyak yang positif, boleh trust. Yang negatifnya terlalu sikit. Betul. Dan selalunya orang ambil benda-benda yang negatif ni lah yang mereka nak bagi viral. Betul. Yang positif-positif tu mereka tak mau viral sangat. Macam stik nila lah rosak susu belanga. Macam tu lah lebih kurang. Kan? Dia kefahaman orang pasal gula ni jadi macam brainwash disebabkan oleh dia orang rasa gula itu sendiri, manis itu sendiri adalah benda yang toksin. Sebenarnya ada yang tak manis tapi benda tu boleh rosakkan badan tanpa dia sedang. Tahu tak apa dia? Tahu? Tak. Tepung putih Tepung putih. Tepung putih. Benda tu boleh menyebabkan gluten ada setengah orang. Betul. Kan? Kalau gula tu toksin, contoh. Kalau secara logik lah. Pasal apa dia halal kalau ada toksin? Contoh. Kalau kita consume, contoh ikut kita panggil American Heart Association, consume gula berbeza ikut gender. Perempuan at least 6 teaspoon. Lelaki at least 9 teaspoon. 9 teaspoon equal to 32 gram. Perempuan 6 teaspoon equal to 21 gram. So maksudnya kalau kita consume below than that, still healthy kalau ikutkan. Cuma kita punya mindset di brainwash. Mana yang sangat benda bahaya. Itu ya problem sebenarnya yang saya takut social media yang tu lah. Dia orang dengar daripada orang yang bukan sepatutnya. Tip yang mengarut ni, itu kita risau. Sebab tu lah kita datangkan kajian kat belakang pun. Tapi datang kajian pun yang tu pun kena kutuk juga. Dia ni Mamat Google contoh. Macam Izara, ini boleh lah muka depan contoh. Dia consume ke tak? Betul-betul. Sebab ada yang kata, Izara ni cantik. Walaupun muka dia macam cicak, dia kata cantik juga. Tapi tak apa. Thank you very much. Tak. Dia kata tak. Mana Aci ambil ambassador muka punya kulit dah elok apa benda semua. No. Izara cakap betul-betul. Izara jenis tak peduli pasal skincare. Izara cuma guna moisturizer dengan cleanser sahaja. Dan I don't always go, repeat lagi sekali ya. Don't go facial selalu. Tapi Izara makan suplemen ni. Dan menjadi dekat Izara punya kulit. Macam tu tau. Okay. Selain daripada tu, Izara kena mention Izara dah tak ada gallbladder. Gallbladder Hampedu. Hampedu kantung hampedu. Izara dah tak ada hampedu. Izara dah bawa keluar Izara punya hampedu tau. Sebab ada batu besar. So, masa tu Izara masih consume woman love. Okay. Jadi Izara was-was lah nak ambil woman love lepas tu. Jadi Izara tanya dengan Dr. Izara, okay, and he is a specialist lah, doktor professional specialist. Izara tanya dia, bolehkah kalau Izara nak consume Mamadil lepas Izara dah buang tu semua kan? So Izara tunjuk woman love ni dekat dia, and dia tengok ingredient apa semua, dan dia kata boleh, tapi selepas 2 minggu. Lepas dah operation kan. Lepas 2 minggu boleh consume. Walaupun dia kata 2 minggu, lepas sebulan baru Izara makan. Izara masih ada was-was tu kan. Lepas sebulan boleh. Tapi kalau dah doktor tu sendiri kata lepas 2 minggu nak makan boleh, maknanya selamat lah benda ni. Okay. Itu yang nak bagi tahu kat semua orang. Because dia membantu tau. Dia membantu mensihatkan balik badan kita. Lagi-lagi masa time siapa yang baru lepas pantang tu yang paling terror sekali Mamadil ni. Pasal hormon, pasal kulit, pasal kita punya nak nampak kita punya cantik balik, nak bagi pejal masa semua benda nak pejalkan balik.
Lepas tu dia bagi susu lagi, breastfeeding kan. Dia susu dia bagi lagi, Meriah. alhamdulillah untuk saya. Ya. Selain daripada tu, ini dia Izara punya height kan. Lagi Teratok. dia bukan lagi teratok, dia lagi lawas. Dia bagi lagi lancar, Lagi dia bagi lancar. lawa. Okey. Mula-mula masa Izara ambil tu, Izara punya, tak apa ke cakap haid? Tak apa. Kalau Izara period ke haid? period. Izara punya period, dia punya warna tu pekat sangat tau. Lepas tu dia punya masih ada sakit-sakit segugut sikit. Jadi lepas Izara makan Mamadil, dia bagi, Dia senang nak keluar. macam mana? Dia bagi apa? What's the word? Sorry Izara baru lepas beranak ni, Izara punya vocab very bad. Terus. Dia bagi lancar. Lancar. Dia punya lancar tu pula, mula-mula makan tu, macam dalam seminggu tu, darah dia banyak sangat-sangat. Lepas tu dia bagi keluar ketul-ketul darah tu, ketul-ketulan darah tu yang actually bagi kita sakit perut tu kan, doktor. Bagi ada cramps tu kan. Betul. Dia keluarkan ketul-ketulan banyak sangat. Kita akan risau sebab dia punya period punya duration tu panjang. Okay. Selalunya kita 4 hari, 5 hari habis dah kan. Ni sampai 7 hari, 8 hari tau kita period. Lepas tu, terus Izara tak ada rasa cramp. Terus Izara rasa Izara punya period, warna period Izara tu, warna normal. Bukan nak kata normal, warna bersih. Iaitu warna merah dia tu, merah cili. Merah cili, which is healthy tau. Dia tak macam pekat-pekat tu semua. Okay. Orang perempuan akan faham benda ni. Orang perempuan dia akan faham benda ni. Walaupun saya tak ada period, tapi saya faham juga. Saya belajar benda ni. Betul kan? Kita belajar benda ni. Kita belajar. Ya, of course lah. Saya kan? belajar benda ni. Walaupun tak ada. Okay. Baik dia macam ni. Darah saya punya period kan, contohlah kan. Darah ketulan yang terkeluar tu memang hasil daripada tissue lining, ovum semua tu. Okay. Termasuk dengan darah beku. Makin besar ketulan, makin sakit dia punya period pain. Tu betul. Yes. Dan also benda tu boleh bagi kita ni, apa tu? Susah nak lekat kan? Dia okay. Kalau nak dapat anak, selalunya kemungkinan boleh, kemungkinan normal. Ada setengah orang period terlalu sakit sangat-sangat, bila doktor check masuk ultrasound, ada fibroid contoh. Fibroid boleh kacau fertility secara tak langsung. Tengok-tengok ada endometriosis contoh, boleh juga kacau fertility secara tidak langsung. So saya agak macam terfikir something. Kenapa lepas makan kita panggil Mamadil ni bantu untuk period? Bila Izara perasan ada satu bahan, kita panggil bahan tu adalah manjagani. Okay, yes. Manjagani. Yes. Manjagani ni dia ada satu bahan, at least 50% dalam tu ada tannin. TANNIN. Tannin ni sifat dia boleh stimulate kita punya uterus ataupun kita punya rahim punya otot untuk contract. Maksudnya bila dia contract, dia kejang, dia buang tu semua secara tidak langsung. Dia kuatkan juga otot rahim secara temporary. Dia kuatkan otot rahim. Sebab tu ada yang cakap, kenapa makan manjagani ni boleh ketat? Sebenarnya dia ketat, yes betul. Tetapi ada setengah dia ketat ketika itu. Dia bukan ketat selamanya. So kalau kita konsisten makan benda yang ada manjagani, memang ada kesan perubahan. Dia ada clinical study kita panggil. Ada clinical study pada tahun 2019 tak salah saya. Dia ada sample size dia lebih kurang 19 orang yang healthy, yang ada masalah period, lepas tu consume manjagani secara 12 minggu, dia tengok dia punya masalah period teratok. Lepas tu kita panggil vaginal laxity.
increase. Maksudnya keanjalan perempuan punya bawah lebih ketat. Tetapi kena ingat yang ni bukan ketat selamanya. Kena konsisten lah. Dia bukan macam hang kuatkan. Selalunya lepas period. Kita kena makan balik betul. ni. Pasal setiap kali period, hormon kita akan jadi lain-lain. Betul. Dia naik turun. Betul. Kalau nak ketat selama macam ni. Saya beritahu walaupun saya tak ada ketat benda tu. Consume benda yang ada manjangan ni dan buat kita main Kegel exercise. Tak Kegel exercise. Dia kuatkan kita panggil pelvic muscle punya floor. Yang tu insya-Allah hang boleh ketat lah sampai bila-bila pun. Tapi dengan konsisten lah buat benda tu. Yang tu memang ada kesan dia. Memang ada kajian strong study benda tu. Tapi kalau lelaki buat benda lain jadi. Dia bukan ketat lah. Habis? Berak susah. Allah. Dia punya tak tahu cakap, tapi daya kemutan dia sangat kuat. Sebab dia kuatkan pelvic floor. Untuk lelaki lah. Tapi bagus juga untuk masalah prostate lelaki. Kalau boleh lelaki tak payahlah. Nak ambil. Pasal nanti minta tolong kita punya founder buat untuk lelaki pula. Because memang Papa Dil. suami Izara pun tanya sebab dia mencantikkan kulit kan. Dia boleh nampak Izara punya kulit berbeza. Dan dia ada dry skin. Mungkin dia akan membantu lelaki juga. Mana tahu boleh membantu lelaki untuk bahagian dia orang punya Kesihatan tu. kesihatan private area dia untuk lebih cantikkan pendarahan tu. Pengaliran darah betul. Bila pendarahan tu cantik, betul. Dia sihat lah. Dia sihat lah kan. Lagi Betul. Jadi mungkin kita punya founder kat sini. Nama dah tahu dah, Papa Dil. Bolehlah juga sebab ada banyak lelaki yang tanya. Tapi memang betul lelaki kalau masalah bawah tu blood flow yang sangat compromise, memang akan berlaku masalah kita panggil sebagai ED, erectile dysfunction. Tak, lepas tu depa kan selalu kebanyakan Izara tengok testimoni yang lelaki yang selalu masuk live Izara. Konsum ni ke? Bukan konsum, depa tanya ada tak lelaki punya pasal sometimes dekat situ ada tersangkut angin. Tersangkut angin Tersangkut angin. Lepas tu ada yang tak apa pun. faham tak? Sebab Okay, dia faham. tak tahu macam nak kata. Dia tersangkut angin. Lepas tu dia macam dia punya pendarahan tak smooth, pendarahan tak lancar. Sebab tu dia ada masalah dekat situ. Betul. Jadi dia kata kalau ada jenis yang lelaki punya, confirm dia mau. Pasal it's natural, dia membantu dan itu adalah masalah pertama lelaki. Lelaki punya kiranya lelaki punya maruah. Lelaki sembang kencang. Bukan dignity. Lelaki punya ego. Masalah macam mana nak kata? Proud. Pride. Is their benda yang depa bangga-banggakan. Bukan depa banggakan. Kaki sembang. Benda-benda yang the most important thing that they think it's hard for them to bercakap. Saya faham sebab saya lelaki. Betul. Depa malu nak cakap pasal benda ni. Macam perempuan juga kita ni malu nak cakap pasal bersama apa benda semua kan. But this is the most sensitive issue yang terjadi kepada banyak rumah tangga. Antara statistik yang paling tinggi sekali diorang berpisah adalah kerana benda-benda ni. Betul. Jadi kalau ada suplemen yang boleh membantu rumah tangga, this is the perfect boleh the perfect product for it. Yes, betul. Okay, ini jujur daripada saya. Dan selain itu Izara nak kata ini siapa ada jerawat batu ke jerawat di seluruh badan, bukan di muka sahaja, memang membantu sangat-sangat untuk wanita.
Kita cakap pasal wanita lah sebab ini memang Yes. produk wanita dulu kita ada sekarang ni. Produk lelaki belum ada. Belum lagi. So dia buat excited sangat bagi kita punya founder buat dulu dia punya ramuan. Randy tu. Selain daripada jerawat-jerawat, also Izara punya skin ada masalah macam pasir di seluruh badan lah, bukan di muka sahaja. Itu pun sangat membantu hilang terus semua. Cuma my pores and my ni lah under eye. Tu problem tu. Itu Izara rasa Woman Love tak berapa cover sangat. Kalau nak cover sangat semua segala benda tu bongak Kalau cover semua tutup. Klinik kulit. Klinik-klinik semua tutup. hilang bankrupt. Ya betul. Tapi nak sentuh balik pasal yang ketatkan rahim tu Izara. Yang manjakan ni satu lagi saya baca ada kajian dia ada sifat yang kita panggil apa? Kalau ada masalah ni bukan overclaim, memang ada kajian kau boleh refer keputihan. White discharge yang disebabkan oleh Candida albicans. Yang ni lah fungus manjakan ni dia dapat comparison tadi dengan satu ubat. Okay, dia tengok, dia compare lah last. Kedua-duanya dapat bantu untuk kurangkan itchiness, burning pain, lepas tu rasa tak selesa bawah atau white discharge. Maksudnya herba makanan semula jadi yang ada sifat seakan-akan macam ubat sintetik, why not kita try? Tapi kena tengok yang mana satu sesuai untuk korang. Kalau korang ada keturunan fibroid, pilih yang tak ada collagen macam tu. So maksudnya kena dapat daripada orang yang betul yang cakap. Jangan ikut macam FOMO je. Benda-benda bagus beli. Yang tu kita risau. Pasal FOMO. Beli benda yang patut untuk korang. Dan Izara faham sekarang ni orang dah takut nak makan suplemen local produk. Because usually they minta maaf cakap. Izara rasa kebanyakan bukan semua, kebanyakan orang yang buat suplemen benda-benda macam ni semualah, diorang bukan hands on dan diorang buat kerana nak cepat kaya. I'm sorry, this is the reality kan. Tapi this product, I think because of the founder itself try dekat diri dia sendiri, which is so like me, antara sebab yang Izara suka dengan produk ni, and is because sebab tu Izara trust this product. Itulah yang paling pentingnya untuk saya, sebab local brand ni kebanyakannya dia macam MLM. Ni bukan tau. Ni bukan. Ni memang dia buat sebab founder dia sendiri yang ada masalah kulit tu. Okay. Dan setahu saya 14 tahun dia tak kan? jumpa produk yang boleh. So dia buat sendiri berdasarkan apa yang dia rasa lah. Yes. Dan setahu saya Mama Dil ni dah 14 tahun kan? Ke saya salah? Tak tahu. Kan? So 14 tahun agak lama juga, consider sebagai antara brand lokal yang agak lama. Kalau saya macam Izra cakap, nak jadi founder cepat kaya hit and run ni, saya buat esok lusa dah tumbang dah. Contoh. Sebab dia produk hit and run, dia ikut wave. So kalau produk yang ikut keperluan orang, permintaan orang untuk masalah, isu-isu semasa dia soft, benda tu yang akan sustain. Dan bukan senang lah Izara untuk buat benda tu. Sebab saya pun terlibat juga dalam bisnes-bisnes macam ni. Bukan bisnes yang MLM ni tak lah, yang hit and run tak. Cuma kita buat produk yang untuk kekal relevan untuk kesihatan orang, manfaat orang. Itu yang susah, agak susah sebenarnya. So kalau untuk 14 tahun ni agak impressive, dan bagi saya macam it's a good brand sebenarnya. Dan baru saya tahu Women's Love ni antara produk yang first daripada Mama Dil. Kan saya salah? Kan? Pertama kan? Produk pertama daripada Mama Dil. So agak okay. Saya ingat susu dulu. Saya ingat lah. Jadi Woman Love ni, team Woman Love, team Mama Dil kata Woman Love ni boleh makan 18 tahun ke atas. Tapi Izara punya adik Izara dia dah makan kita tak ikut rules. Dia 16 tahun dia dah makan sebab dia tak sabar-sabar nak cantik. Jadi masih selamat.
Tapi kalau boleh, jangan ikutlah adik saudara aku ni. Sebab walaupun selamat, tapi ikutlah dengar cakap Mama Dil. Sebab dia nak selamatkan. 8 ke atas ya. 18 tahun kan, 18 tahun ke atas. Kalau boleh makan. Belum kahwin boleh makan, lagi bagus kalau kalau belum kahwin, makan goma Mama Dil. Kalau untuk mama-mama yang dah menopause ke, yang dah dekat menopause ke apa pun, memang sesuai sangat untuk mereka. Untuk mereka jaga hormon mereka. Yep. And also Izzah rasa yang paling berkesan sekali orang yang baru lepas pantang. Orang yang tengah dalam pantang. Tapi kena tunggu baby lepas habis kuning. Lepas habis kuning nak makan, makanlah. So kalau nak cepat tu, satu hari makan 2 kali. Lepas tu lama-lama dah tak payah nak makan selalu sangat. Tahu? Ini bukan produk yang selalu nak kena repeat. So sekarang ni Izara dah 4 tahun kan. So Izara makan, lepas period tu Izara makan 1. Lepas tu lagi 2 minggu makan lagi 1. Izara dah tak selalu sangat dah. Faham? Sebab dia dah memang Dah elok dengan badan. Dah elok dengan badan. Okay. Jadi produk ni bukan produk yang selalu nak kena beli. Faham? Macam tu. Dan okay, betul apa Izara cakap. Benda yang ada kaitan dengan hormon ni, dia okay. Hormon ni bukan sentiasa tinggi je kan. Contoh, kalau tinggi saja jahanam badan. Contoh, try kalau Tuhan jadikan estrogen sentiasa tinggi je. Kalau umur 70 tahun semua masih lagi macam anak darah. Contoh, dia tak ada penuaan langsung. Benda tu akan haywire balik tau pada badan. Contoh kenapa saya suka point Izara cakap, Mama Dil punya Women's Love ni bagus untuk orang yang menopause ataupun perimenopause atau premenopause. Antara reasonnya adalah bila kita hampir menopause, androgen ataupun estrogen hormon makin turun. So kita kena makan something yang ada phytoestrogen at least untuk balancekan balik secara tidak langsung. Lepas tu nombor 2, problem untuk orang yang dekat-dekat menopause ni, waktu malam orang panas, dia sejuk. Bila kita sejuk dia panas. Hot flush. Bila muka merah habis sensitif ataupun kita panggil heat tolerance, benda tu akan kacau emosi. Bila emosi makin stres, apa semua stres, bahagian bawah pula akan makin dry, kita panggil kering. So benda tu akan kacau lagi emosi secara tidak langsung. Susah nak tidur. Itu antara simptom-simptom kita panggil menopausal symptom kita panggil. So memang ada kajian, Kak Cik Fatimah, Manjakani, even kita panggil program Medifika bantu untuk kurang simptom-simptom menopause tu. Kalau kita ambil dos yang betul. So tanya pandangan saya, yang ni antara kita panggil option yang kita boleh amalkan, at least kurangkan simptom-simptom menopause. Okay. Jadi untuk yang no collagen ni, untuk siapa yang boleh makan, kalau dia ada cyst, dia ada thyroid, dia ada diabetes, itu dia boleh makan yang ni. Kalau yang ada penyakit tu, dia tak boleh makan yang ni. Yang ini dia ada collagen. Jadi sometimes yang ada collagen tu, kalau siapa yang ada thyroid tu, dia boleh besarkan lagi kan. Thyroid tu kan. Tak bagus kan. Secara tak langsung betul. Kan. Jadi siapa yang tak ada masalah tu semua boleh makan yang jenis ada collagen. Efek dia sama. Cuma yang kalau ada collagen ni, efek dia laju sikit lah. Sebab untuk kulit anjal. Tapi Izara lebih prefer yang tak ada collagen. Tak ada collagen Izara suka yang tak ada collagen ni sebab dia ada, itulah, white tomato. Lepas ni kena try sup kaki ayam. InsyaAllah tengok macam mana. Kaki ayam pakai kasut yang ni tau. Dah lah. Collagen. Okay, saya sebagai orang yang suka meneliti dan baca research, okay, dan memang saya suka baca ingredient setiap produk. Saya tak trust pada brand, tapi saya trust pada lab test dan juga ingredient belakang tu. Boleh dikatakan Mama Dil punya produk memang dia ketengahkan untuk hormon yang stable. Dia stabilkan hormon untuk perempuan. Selamat lelaki tak ada. Kalau tak boleh stabilkan hormon lelaki pula. Okay, Papa Dil. So Mama Dil memang dia ketengahkan untuk stabilkan hormon. Sebab apa? Hormon sangat penting untuk perempuan. Dari segi emosi, dari segi fizikal dan juga
dia punya mental sekali. So pandangan saya, kalau korang nak cari benda yang untuk kesihatan dalaman dan juga luaran, boleh try Mama Deal. Ada 2 jenis yang tak ada collagen dan ada juga yang ada collagen. So ikut preference korang. Jadi bagi Izara, kalau siapa-siapa wanita di luar sana yang nak menjaga kulit, yang ada masalah kulit jerawat ataupun kulit berpasir, ataupun ada kulit di bahagian-bahagian yang gelap, ataupun ada masalah nak bagi breast milk tu banyak kan. Ini penting ni, breast milk tu kan. Kalau nak banyakkan, bolehlah ambil Mama Deal ni. Dan Izara dah selama 4 tahun dengan Mama Deal dan Izara sangat-sangat happy sebab natural, safe, halal dan ada segala sijil. Memang selamat untuk semua orang. Cuma tak selamat untuk orang yang tengah pregnant. Jangan nak gatai ambil kalau yang pregnant tu. Dan penutupnya ialah cuba 1 kotak dulu. Akan nampak perbezaan dia. Setengah kotak pun dah boleh nampak dah perbezaan je. Jadi try 1 dulu. Kalau matching, kalau boleh sesuai dengan diri kita, sambunglah. Dan boleh minta kita punya pasangan, suami kita untuk tengok perbezaan dia. Sebab selalunya suami ni dia akan bagi feedback yang honest kan. Selalunya feedback akan dapat daripada suami selalunya. Jangan percaya. Kadang-kadang suami takut tidur luar saya. Tak, ni betul. Oh, ya? Ni betul, dia akan tegak. Sebab dia akan, body kita akan nampak lain. Kita sebab lepas beranak kita akan jadi macam kunduk. Betul kan? Menggelebeh no. Yang itulah dia akan jadi agak faham? Tak cantik. Jadi lepas ambil Mama Deal ni, kita punya pasangan sendiri yang akan notice benda-benda tu semua. Dan selalunya mintalah suami punya feedback. Okay, feedback. Sebab diorang akan jujur. Ataupun kita tak payah minta pun dia akan tegur sendiri. Ini apa yang terjadi kat Izara. Okay. Sebenarnya kan dia tak jadi kat Izara je, dia jadi kat banyak pengguna-pengguna lain. Diorang tak payah cakap pun. Suami diorang yang bagi tahu sendiri dekat diorang. Ini benda yang betul. Ini jadi dekat semua orang yang pengguna-pengguna. So bagi kita para suami ni, nak cantikkan isteri siapa lagi? Takkan jiran sebelah. Kita sendiri akan invest. Tak mahal mana pun 140. Yang cantik isteri kita juga. Yang melekat kat rumah pun kita juga kan. Apa lagi 140? Anjay, comel, molek, semua dapat. Dan kepada isteri-isteri, siapa yang nak kulit cantik, yang nak badan kembali anjal, yang siapa-siapa ada insecurity pasal dia punya bahagian-bahagian gelap yang tak pulih lagi, boleh cuba yang ni. Siapa yang ada jerawat, siapa yang ada masalah kulit-kulit berpasir, dia bukan merawat muka sahaja, dia merawat satu badan. Dan saya rasa yang ni sangat berbaloi untuk kita invest dalam diri kita. Hormon akan jadi cantik, kulit pun akan jadi cantik, period akan jadi teratur, dia akan kurangkan kita punya sakit perut tu, period cramps. Dia akan kurangkan kita punya senggugut. Siapa ada masalah senggugut yang teruk, cubalah Mama Deal. Memang sangat-sangat membantu dan ini juga akan bagi kita selera balik untuk nak bersama dengan suami. Yang ini yang paling penting sekali tau. Sebab ini adalah untuk memperkukuhkan kita punya rumah tangga. Jadi cubalah satu box. Kalau tak sesuai jangan cuba lagi. Tapi saya rasa memang berbaloi untuk kita invest dalam diri kita. Mama Deal.